hutang lebih daripada 6 tahun, bank dah tak ada hak untuk kutip. Okey, benda ni ramai yang salah. Sebenarnya itu still hak bank. Bayangkanlah korang hutang dengan member, lepas tu member tu dah seminggu tak kutip, minggu depan baru dia minta, korang kata, mana boleh kutip dah lebih seminggu. Asal kau tak kutip sebelum ni? So nampak tak? Mana logiknya kat situ? Hutang tu still sah. Itu hak bank. Cumanya bila lebih daripada 6 tahun, bank dah tak ada kuasa undang-undang untuk bawa kes korang ni ke mahkamah. Sebab itu adalah akta yang bank perlu ikut. Akta 1950. Lebih daripada 6 tahun, bank dah tak ada kuasa untuk bawa korang ke mahkamah. Ikutkan bank, boleh je dia buat cara kasar. Tapi bank tak boleh kutip sesuka hati sebab dia ikut guideline daripada Bank Negara Malaysia. Bank nak kutip hutang pun ada undang-undang. Sebab itulah bank guna cara yang lagi satu, iaitu bank pindahkan korang punya hutang tu kepada pihak ketiga. Dan benda ni pun sah pun. Bank buat benda ni sebab dia nak cover balik loss yang diorang bagi hutang kat korang tu dan korang tak nak bayar. So nak tak nak dia kena pindahkan lah. Dia cari pihak ketiga yang sanggup untuk handle korang punya kes ni. Jelas tak? Kalau korang tak jelas boleh komen kat bawah.